Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Daniel dari JB Auto World Cawangan Ipoh. So hari ni saya nak review sebuah Kia Cerato, okey, 1.6. Harga jualan tidak termasuk rotek dengan insurans saja lagi 24,800, okey. Sangat-sangat murah, okey. Warranty 2 tahun, cover enjin dengan gearbox. So jom kita review dalaman dia. So as you guys can see, dia datang dengan fabric seat. Lagi dia ada Android player dekat situ. Tengok. Cun-cun punya brand Bazooka Okey, dia punya gearbox, center console dia semua masih cantik. Okey, multi-function steering pun dah ada. Tengok, berusia lebih kurang 12 tahun dah. Tapi dia punya seat sangat-sangatlah pejal lagi orang panggil. So, bahagian belakang dia pun dah siap ada aircon vent di sana. Okey, fabric seat jugalah. Dia ada 2 tone lah, lebih kurang macam 2 tone lah. Okey, sini gelap, sini cerah sikit. So, bahagian bonnet dia bahagian bonnet dia, tengok cukup besar tak? Cukup luas tak ayap? Cukup luas. Ayap kata angguk macam tu. Okey. So, dia punya spare tire semua masih cantik. Mana dia nak buka? Okey. So, tengok tools dia, marking dia semua tak ada lari lagi. Semua masih cantik terletak di situ. Okey. So, siapa-siapa berminat dengan unit yang ini boleh PM atau wasabi saya sahaja. Terima kasih.